Seorang kawan gemar pakai topi, barangan bernama mahal. Dia tunjuk kepada orang ramai. Adakah hukumnya dikira riak? Itu bukan riak. Kawan dia pakai kasut mahal. Pakai kasut LV. LV contoh. Naga, harganya 1,500. Biasa je LV, selipar 900. Bang, kalau pergi di Pavilion KL, Bukit Bintang, biasa lagu tu. Sudu pun 8,000, sudu 4 ratang 8,000. Orang miskin, dia tengok je lah. Bang, macam kita ni tak. Orang kaya dia beli. Orang KL ni ada sejenis penyakit orang kaya-kaya. Dia masuk kedai, dia beli hak mahal. Dia tak buat urut. Contoh dia nak beli sudu seset. Nak 6 sudu, 6 garpu. Ada hak 3,000, 5,000, 11,000. Dia akan ambil 11,000. Walaupun tak lawa. Kerana penyakit dia tu, dia nak beli hak mahal sekali, nak khabar dia paling kaya. Ada kot penyakit lagu tu. Kan? Dia masuk kedai-kedai kereta hebat-hebat. Kereta Ferrari. Ada 3 model. 1.9 juta. 4 juta. 11 juta. Dia ambil sebelah. Daya tengok, ambil. Tu orang kaya. Betul tak? Kita ni kalau nak beli selipar kalau berambut, ngira ni. 4 kali masuk tak beli lagi. Tak ada piti. Siapa Cina kata mari dah, nak tak gila. Tak beli-beli pun. Faham lagi. Tu kehidupan orang. Macam-macam perangai lah manusia. Dah. Asal taat kepada Allah sudah. Selamat dunia akhirat. Dah. Baik. Jadi dia pakai kasut mahal, dia beli kasut Adidas, Nike Air Jordan apa semua 500 pasang. Dia pun buh gambar dalam Facebook. Ya, alhamdulillah boleh belilah Adidas baru RM500. Faham? Al-umuru bimaqasidiha. Perbuatan dia buh gambar tu apa tujuan? Tujuan dia nak khabar dia lah orang berjaya, orang lain gagal tak macam dia, haram. Tujuan dia nak khabar dia orang senang, orang lain susah tak hebat macam dia, haram. Tapi tujuan nak khabar dia dapat beli benda tu, dia suka sangat benda tu, hukumnya harus. Riak bukan. Riak ini buat amalan akhirat. Berzikir, berselawat, mengaji, sedekah, derma, baca Quran, sembahyang, puasa, buat haji umrah. Tu baru riak. Mana? Talabul manzilah fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Buat amalan akhirat, niat nak suruh orang puji. Tu baru panggil riak. Kalau ha dunia, tak ada masalah. Dah.